Hari ni kita ada dua motor naked yang daripada era yang berbeza. Duke 790 2022 dengan XJ6 2013. So apa beza motor naked lama dengan naked baru ni? Kalau kita tengok daripada factory, macam-macam barang yang lebih padu lah compare dengan motor lama. Seperti fork upside down daripada brand WP dengan meter TFT. So kalau korang tengok motor XJ6 lama ni 2013, daripada factory datang dengan telescopic fork, dengan meter dia semi digital lah, analog dengan digital. Dia bukan full TFT. XJ6 ni boleh dikatakan ready to ride lah. Tayar depan dengan belakang memang dalam condition tune about 80%. Depan Rosso 3, belakang Rosso 2. Dengan motor ni didatangkan dengan exhaust strip on. So jom kita dengar bunyi dia. Ni kira motor inline 4 yang antara paling affordable lah. Dengan harga yang berbaloi RM14,800, bulanan RM400 untuk 5 tahun. Dengan deposit boleh full loan. So moving on, motor KTM Duke 790 ni, tayar dia Michelin Road 6, depan belakang condition pun cun lagi. Duke 790 ni didatangkan dengan aksesori macam-macam owner lama dah pasang. Seperti windshield baru yang lebih tinggi, handlebar riser dengan bar yang lagi tinggi lah. So korang kalau duduk motor ni, dia lagi tegak. Kira set-set touring lah. Korang nak bawa jauh memang tak sakit belakang langsung. Harganya bermula dengan harga RM39,800. Bulanan RM705 sebulan untuk 7 tahun dengan deposit RM4,200. So kalau korang berminat, boleh PM salesman kami dekat nombor yang tertara. Cari motor, beli motor, jual motor dengan kami di PM Motor World.